saya masukkan ruang perdana, inilah dia. Inilah saiz ruang perdana, besar. Sangat besar. Maknanya untuk makluman, solat subuh dia sampai sini. Sampai ke belakang dia dah 6 ke 7 tahun. Dan sekali-sekala dia melempah sampai keluar. Baik, ada orang tanya, tempat kami ni, ada orang sebut tempat kami banyak surau, kan? Tapi sebenarnya saya nak maklum, di Masjid Temeloh Jaya ni pun kami ada 6 buah surau, 6 buah surau dan masjid dan surau kemendaraan Jumaat. Maknanya penduduk ni dia pergi ke 6 tempat lagi termasuk masjid ini. Maknanya tidak ada isu lah kalau tempat kita ada banyak surau ke apa ke. Isu yang paling besar ialah bagaimana masjid kita berjaya nak menarik orang ke tempat kita untuk solat. Macam mana tu? Macam mana tu? Sebagi 3 je lah hari ni ya. 3 je sebab ada urusan sikit. Okay, betul. Yang pertama sekali, kami menjadikan solat jemaah ini sebagai agenda besar masjid dalam plan strategik. Cuba tengok plan strategik kita. Kita ada plan strategik masjid 2018-2023. Lepas tu kita kaji balik, sambung sampai 2025. Jadi seluruh gerak kerja masjid adalah base kepada 9 outcome ini. 9 sasaran ini. Dan sasaran yang paling besar kami mulakan adalah bagaimana nak meramaikan kehadiran solat berjemaah. Sebab itu kalau tanya, apa rahsia dia? Rahsia dia mesti jadikan dia sebagai agenda besar masjid. Jadi nombor satu. Jadi itu kita berfikir sama-sama macam mana nak menjayakan itu secara bersungguh-sungguh. Baik, sebagai 1-2 strategi je lah ya. Yang pertama, bila dia dijadikan agenda, maka perjuangan dia bersifat menyeluruh. Dia bukan sahaja daripada pengurusi, tapi didokong oleh jawatan kuasa, didokong oleh para pegawai, dan kita sebar kepada seluruh jemaah agar perjuangan untuk meramaikan kehadiran ini menjadi dokongan semua pihak. Bukan satu-satu pihak sahaja. Matlamat itu dikongsikan, digabungkan tenaga. Pengurusi mencampakkan visinya, disambut oleh jawatan kuasa, ada part yang dia boleh buat dengan menyiapkan prasarananya, keperluan-keperluan jemaahnya, masjid yang mesra jemaahnya, masjid mesti bersih, masjid mesti cantik, aircon mesti sejuk. Imam pula dengan bacaan-bacaan yang bagus, dengan PA sistem yang baik, bacaan yang sesuai untuk remaja, orang tua dan sebagainya, bacaan yang baik. Itu peranan imam. Imam pula bertugas sentiasa tak pernah tak datang dan sebagainya. Manakala jemaah pula mengambil bahagian, dia mendokong aspirasi dia. Dia kena datang. Dan kalau dia tak datang, dia rasa bersalah. Lepas tu dia kena bawa anak lelaki dia, jiran dia. Jadi masing-masing saling kuat menguat antara satu sama lain. Satu, saya janji 3 je ya. Dia ada 9, sebagai 3 je. Nombor dua, kita sentiasa memberikan aspirasi pada jemaah. Bahawa solat berjemaah ini ialah pasport untuk ke syurga. It is not a small business. Bukan sekadar orang lain buat, aku tak payah buat dah. Definisi fardu kifayah zaman dulu. Orang buat aku tak payah, kan? Tapi apa Nabi sebut, dan Nabi pernah mengajak beberapa orang sahabat, aku nak pergi ke rumah orang-orang Madinah ini yang kaum lelakinya tak pergi mendirikan solat secara jemaah, aku nak bakar rumah dia. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Maksud Nabi benci orang tak solat jemaah ini. Bahasa kasarnya. Nabi tersentuh hati. Yang dengar bunyi azan tak pergi solat. Sampai Nabi nak bakar. Nak bakar itu metafora sahaja. Tetapi menggambarkan tidak sukanya Nabi orang sembahyang bersendirian. Maka bagaimana kita nak jadikan kita yang cinta Nabi? Datang solat jemaah. Jadi bagaimana kami menyampaikan visi itu? Saya sampaikan visi ini bila pada setiap hari Jumaat. Sebelum khutbah berkumandang, saya bercakap dulu lebih kurang 7-8 minit menyeru dengan hadis-hadis sedemikian sebagai sokongan dia dan memberikan sedikit anjakan motivasi agar sahut seruan ini. Setiap minggu hampir 2 tahun menyeru itu.
Dan orang makin ramai dan setiap kali bertambahnya bilangan saf daripada 3 kepada 4, kita sampai ke ucapan terima kasih. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau kita perhati semalam, salat subuh kita daripada 3 sah dah jadi 4 sah. Kami nak ucap terima kasih. Jadi kita bagi appreciation. Kita bagi penghormatan atas usaha mereka. Daripada 4 sah, 5 sah, cakap pula ucap terima kasih. Begitulah seterusnya. Sampailah ke hari ini. Satu, makna nombor 1 tadi, kita memberikan kejelasan pada semua jemaah bahawa solat jemaah ni benda besar yang menyebabkan kita menjadi orang yang Nabi cinta, dan solat jemaah menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Itu benda tu jelas, ya. Cara yang kedua kita menyampaikan visi ini, selain daripada saya bercakap sebelum khutbah, sebab hari tu orang ramai, ialah menggunakan platform media sosial yang sangat efektif. Kami ada satu orang lantik betul, dia panggil pegawai media dan korporat masjid. Dia orang biasa, cuma dia ada bakat. Suaranya sedap, dia pandai TikTok, dia pandai YouTube, dia pandai apa. Dia adalah menyebar luaskan. Dan hampir seluruh aktiviti masjid 24 jam setiap hari sampai kepada pengetahuan jemaah. Jadi jemaah ahli karyah penduduk sini, dia akan tahu apa berlaku di masjid. Ada kuliah ke, ada lawatan ke, ada majlis khatan ke, ada derma darah ke, ada pasar pagi ke. Dia sampai ke dalam masjid. Dia sampai ke rumah-rumah melalui platform media sosial. Satu untuk makluman, ya, solat jenazah kami pun. Solat jenazah penuh ni. Alhamdulillah, nak cari kat mana? Di Malaysia ni penuh solat jenazah. Sebab peranan platform media sosial, dia beritahu siapa yang meninggal hari ni, kapannya pukul berapa, solatnya pukul berapa. Katalah jam 11 pagi. Jadi ahli penduduk sini dah tahu 11 pagi mereka pun datang ramai-ramai untuk memberikan penghormatan terakhir. Begitulah peranan media sosial, ya. Dan sebagai yang terakhir lah, insya-Allah, ya. Sebab kebetulan ada urusan. Ini jogging ni tadi ni, ya. Kita tak ready sangat. Nanti kita jumpa, ya. Yang terakhir saya beritahu bahawa setiap hari Khamis malam Jumaat, minggu pertama. Ya, minggu pertama, macam ni tak lama dah hujung bulan ni. Minggu depan ialah minggu pertama. Kami adakan jamuan besar-besaran di sini. Jamuan rakyat. Penuh ni. Antara 800 malam Jumaat. Seminggu, sebulan sekali. Minggu pertama. Hampir 1,000 orang sini. 1,000 orang? Ya. Kami duduk sama-sama rata. Bersela sama-sama. Alhamdulillah. Apa tujuan dia? Sustainable. Maknanya dulu untuk menarik orang ramai. Betul. Makna ada sebahagian, saya cakap terus terang, kali pertama tu mereka datang makan saja. Lepas isyak. Maghrib tak solat. Isyak tak solat, tapi dia datang makan. Tapi kami dah tahu. Kami layan semua sekali dengan penuh kasih sayang. Kali yang kedua, bulan yang kedua, mereka datang solat isyak saja. Maghrib tak. Lepas isyak dia makan. Tetapi hari ini siapa yang ramai ni, yang penuh ni? Mereka lah yang hati dia diginakkan dulu dengan makan bersama-sama, berukhuwah sama-sama, duduk penuh ni. Makan dengan makanan yang high quality lah, patinnya, kambingnya. Memang masjid melabur investment untuk masa depan masjid. Tapi Masya Allah, selepas itu masjid tak keluar duit dah. Siapa yang taja? Orang ramai yang ingin mengambil peluang pada malam tersebut. Setiap Khamis malam Jumaat, minggu pertama, kami buat tahlil, buat solat hajat, baca Yasin bersama-sama. Lepas itu kami makan bersama-sama tanpa protokol, duduk sembang antara satu sama lain sambil merapatkan ukhuwah. Jadi akhirnya masyarakat sini merasakan inilah masjid dia. Self belonging tu rasa, spirit di kop tu ada. Dia rasa ini masjid dia sayang masjid dia. Sebulan sekali berkumpul, berkasih sayang, tanya khabar, tanya benda. Jadi makna dia hidup secara semula jadi. Dia bukan benda yang dilakon-lakon, tak. Secara semula jadi. Menjadikan, alhamdulillah, bila azan datang. Begitulah. Jumpa pula pada bulan depan. Azan penuh. Jumpa pula pada bulan depan. Begitulah seterusnya. Jadi termasuk kanak-kanak dengan kafarnya penuh ni. Kalau hari biasa, kafar kita ada 200 orang budak. Jadi memang penuh lah, sentiasa ada orang di masjid ni, insyaAllah. Ya? Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Itu yang saya dengar. Sebagi sikit lah, insyaAllah. Yang dia kata memang Jumaat tu terasa masjid tu dia punya. Ya. Dia ada belonging tu. Ya. Saya kena interview panjang lagi. InsyaAllah. Jadi saya bagi jemaah saya tu InsyaAllah. kita belajar. InsyaAllah. Benda yang bagus kita kongsi. Ya, kita kongsi. Ada pahala pada kita kongsi je. Malah saya selalu sebut,
kepada pelawak-pelawak yang datang sini, saya tak ada apa rahsia. Pasal saya bagi semua sekali. Lepas tu tuan-tuan modify, buat lebih baik pada kami. Kami dapat daripada 3 saf kepada 10 saf, setahun 6 bulan. Tuan-tuan mungkin boleh buat dengan inovasi baru, bagai-bagai dengan tim yang ada. Mungkin buat lebih cepat pada itu. InsyaAllah dapat kat share tuan Ya, Haji. dapat saya nampak pahala. Itulah bisnes masjid. Betul. Kalau sekolah, guru mengajar, murid belajar. Kalau sekolah hebat tapi cikgu tak masuk kelas, tak ada makna. Betul. Tapi masjid cantik ke, ada koperasi hebat ke, tapi bila solatnya 1 sah, 2 sah, tak ada makna. Sebab bisnes utama masjid ialah tempat sujud. Betul. Lepas dah penuh, buatlah benda-benda lain macam kami sedang buat sekarang. Termasuk kami dianugerahkan sebagai rumah ibadat hijau yang menepati ciri-ciri lestari alam, bandar rendah kabel, everything. Haji mengajar mana? Saya dulu mengajar kat universiti. Mana? Open University. Apa universiti? Masih juga mengajar, masih juga. Masih lagi. Saya ada part time, insyaAllah. Ya? Okey, jazakallah. Barakallah. Terima kasih banyak. Minta maaf lah. Ya. Tergesa-gesa sikit tak ya. apa, Okey. barakallah. InsyaAllah. Boleh saya take selfie? Apa tu? Wah ini ya Allah. Ini tak boleh lah. Okey. Nak minta